boleh ke mula tanpa ada kereta sendiri? Boleh. Boleh sangat-sangat. Cuba terang sikit, dia orang tak faham. Dia orang, saya dah banyak kali cerita dah kan. Mungkin dia orang tak percaya apa yang kita cerita. Mungkin dia lebih percaya kepada apa Tuan Safwan cerita lah. Okey, saya macam tadi saya dah cakap, saya start dengan 3 kereta yang tak famous. Yaris, Vios dan Serena. Serena pun 2016. Jadi kalau saya nak buat sale agak susah. Jadi apa option yang saya ada, saya boleh jadi agent, saya buat marketing dan saya dapatkan customer. Bila customer nak kereta, saya akan tanyakan dekat rakan niaga Googlemetric yang ada kereta. So daripada situ saya dapat commission. Contoh yang job pertama saya dapat, saya sebagai agent adalah Produk Azia. Sebab saya masa tu saya saja je, saya pun tak nak pun close kan. Tiba-tiba terclose masa tu kan. So saya pun offer customer 140 Azia baru, and then saya post dalam grup team Googlemetric yang ada kereta yang nearby. So dia orang offer lah dekat saya harga agent kan. Harga agent contoh dia bagi 100. So saya dapat RM40 commission. Itu memang kecil lah sebab Azia. Kalau orang jual Starrett ke Alphard ke, boleh dapat banyak lagi. So sebenarnya kereta tak ada apa-apa masalah pun. Tak ada kereta, boleh je buat duit. Siapa kata RM40 tu kecil tuan? Besar tu. Sebab saya pernah tanya Gem Hub yang asalnya dulu dia adalah buat jadi dropship tudung. Nak dapat RM10 dia kena jual banyak gila tudung. Betul. berbanding nak close satu kereta Azia yang RM30, RM40. Let's say lah kalau tuan let's say lah kalau customer tu sewa dalam 3 hari ke 4 hari, 3 hari darab RM40, dah berapa dah? 120. 120 kan. Boleh makan Wagyu lah. kan. Faham tak Zulfikar tu? Siapa tanya? Nik Aiman. Nik Aiman yang tanya tadi tu. Boleh ke mula tanpa ada kereta sendiri? Boleh je, tak ada masalah. Ada ramai gila yang kita sentiasa tunjuk tak ada kereta pun. Betul. Sampai sekarang dah 2 tahun dah dengan kita tak ada kereta. Tapi tadi saya dengar Tuan Safwan ni dia jenis yang dia kena ada barang baru dia confident nak buat marketing. Tapi ada orang memang tak perlu pun, tak perlu ada barang pun. Okey.